Saya telah mendapat surat tunjuk sebab kedua daripada Lembaga Disiplin PKR semalam. Daripada lenggok bahasa surat tunjuk sebab itu, nampak gayanya itu adalah surat cinta terakhir sebelum saya ditendang keluar daripada parti. Dan saya juga telah menjawab terus surat tunjuk sebab itu dalam masa 2 jam selepas dihantar, mungkin rekod baru untuk mana-mana parti politik. Dan berikut adalah jawapan saya kepada Lembaga Disiplin PKR. Surat tunjuk sebab bertarikh 9 April 2026. Saya merujuk kepada satu surat tunjuk sebab kedua yang dikeluarkan oleh Lembaga Disiplin bertarikh 9 April 2026 dengan rujukan LD 2025/2028 TS 030. Berikut adalah penjelasan bertulis saya seperti yang dikehendaki. Pertuduhan perenggan 2.1. Teguran itu yang bermakna Presiden atau mana-mana kepimpinan tertinggi parti tidak boleh membudayakan amalan bodek bukanlah teguran baru. Saya selalu menyebutnya secara berdepan dengan Presiden parti dalam ucapan-ucapan saya di Kongres parti sebelum ini. Rakaman teguran saya mengenai budaya bodek yang menyubur di dalam parti ini berlega meluas di media sosial. Jika sebelum ini teguran saya disambut oleh Presiden dengan senyuman dan secara terbuka sebelum beliau menjadi Perdana Menteri, sewajarnya ingatan saya itu yang berpuluh tahun mengambil risiko untuk mempertahankan beliau dan keluarga beliau sehingga beliau menjadi Perdana Menteri juga disambut dengan tawaduk selepas beliau menjadi Perdana Menteri. Pertuduhan perenggan 2.2. Perhimpunan itu dianjurkan oleh sekumpulan aktivis anak muda yang memanggil diri mereka Sekretariat Tangkap Azam Baki. Ia tidak dianjurkan oleh saya seperti yang dituduh di dalam surat tunjuk sebab. Perhimpunan itu tidak berbeza dari perhimpunan bersih yang dianjurkan oleh kumpulan bukan partisan dan menjemput tokoh pelbagai bidang termasuklah ahli politik untuk berucap. Sebelum menjadi kerajaan persekutuan, ramai pimpinan parti termasuk Presiden sendiri yang berucap di himpunan-himpunan seperti ini dan berucap mengenai isu tata kelola negara. Tindakan Presiden sebagai Perdana Menteri yang menyambung kontrak Tan Sri Azam Baki selepas bersara selama 3 kali telah mengundang kritikan rakyat. Presiden juga dilaporkan secara meluas mempertahankan Tan Sri Azam Baki apabila media mengajukan soalan terhadap beliau semasa skandal pemilikan saham ini dibocorkan oleh Bloomberg dan Malaysia Kini. Oleh itu, kritikan bahawa Presiden mempertahankan Tan Sri Azam Baki yang terpalit skandal bukanlah satu implikasi dari ucapan saya tempoh hari di perhimpunan tersebut. Ia berpunca dari tindakan-tindakan Presiden sendiri. Pertuduhan perenggan 2.3. Serangan-serangan peribadi dan caci maki terhadap saya seperti sotong, pondan, fitnah-fitnah dan seumpamanya dihamburkan setiap hari oleh pimpinan-pimpinan parti termasuklah oleh ketua-ketua cabang parti sendiri. Contoh yang paling jelas ialah caci maki yang dibuat oleh ketua cabang Paya Besar. Ucapan-ucapan Presiden di konvensyen-konvensyen negeri walaupun tidak menyebut nama saya jelas merujuk kepada saya dan selari dengan serangan yang dibuat oleh pemegang-pemegang jawatan dalam parti seperti ketua cabang Paya Besar itu. Malah, tidak keterlaluan jika ada orang ramai yang menyimpulkan bahawa serangan pimpinan parti di bawah ini mengikuti isyarat dari ucapan-ucapan Presiden sendiri. Sehingga sekarang, Presiden atau kepimpinan parti tidak memberikan arahan atau nasihat supaya serangan itu janganlah sehingga memaki hamun seperti yang dibuat oleh ketua cabang Paya Besar itu. Maka, pandangan orang ramai yang merasakan Presiden parti membenarkan penyokong-penyokong beliau berkelakuan begitu adalah pandangan yang adil. Pertuduhan perenggan 2.4.
Kenyataan itu banyak berkisar kepada laporan-laporan mengenai perilaku Presiden berhubung beberapa orang tertentu, terutamanya Farhaj Wafa Salvador dan R. Ramanan. Dakwaan bahawa Presiden Parti selaku Perdana Menteri mengarahkan SPRM untuk tidak menyiasat Farhaj Wafa Salvador dilaporkan oleh Bloomberg. Sehingga kini, Presiden Parti tidak mengambil tindakan saman terhadap Bloomberg mengenai laporan itu. Saya telah menamakan secara terbuka bahawa R. Ramanan adalah ahli parlimen dari parti ini yang menerima rasuah sebanyak 9.5 juta ringgit seperti yang didakwa oleh Victor Chin dalam skandal mafia korporat. Sehingga sekarang, R. Ramanan tidak mengambil sebarang tindakan undang-undang terhadap saya. Presiden Parti selaku Perdana Menteri tidak mengarahkan sebarang siasatan atas dakwaan rasuah 9.5 juta ringgit itu dan tidak mengarahkan R. Ramanan bercuti dari jawatan sehingga siasatan itu selesai. Media CNA pula melaporkan bahawa Presiden Parti telah campur tangan dalam perebutan untuk mengawal NextG Berhad dan mengarahkan Farhaj Wafa Salvador tidak meneruskan hasratnya mengambil alih NextG melalui proksinya. Sehingga kini, Presiden Parti tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap CNA. Seorang yang waras, berprinsip dan ada naluri ingin mencari kebenaran, boleh membuat kesimpulan bahawa individu-individu seperti Farhaj Wafa Salvador dan R. Ramanan mempunyai pertalian yang sangat rapat dengan Presiden Parti dan terlindung dari tindakan-tindakan yang akan dikenakan kepada orang lain sekiranya orang lain itu terpalit dalam tuduhan-tuduhan yang saya sebut di atas. Saya berharap lembaga disiplin membuat keputusan yang tegas, cepat dan tidak lagi melengah-lengahkan perkara ini kerana rakyat sudah mual. Jika penjelasan saya itu dikira telah melanggar perlembagaan parti, jadilah seperti sebuah parti yang normal dan tidak songsang dengan mengambil tindakan memecat seperti yang telah dibuat kepada anggota-anggota parti lain yang dikenakan pertuduhan disiplin sebelum ini. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya dan maaf zahir batin, terutamanya kepada kaki tangan ibu pejabat parti yang sebahagiannya telah berkhidmat sejak saya menjadi Setiausaha Agung lebih sedekat yang lalu. Untuk mendengar komen-komen yang lebih panas, terutamanya apa yang saya akan pertimbangkan selepas saya dipecat nanti, jangan lupa menonton podcast YBM malam ini 10 April 2026 episod ke-43 bermula jam 9 malam.